Memang panas hari ni. Berasap. Baru pukul 12.10. Misi kami mencari tempat makan yang ada ulam-ulam sikit. Tu, dapur berasap. Nampak tu? Udah penuh orang. Ada ke lagi tempat duduknya? Mau kita tengok menu dia dulu. Food sedut, itik salai, daging salai, ayam salai, salai belakang. Akak salai pun ada. Silap. Maaf ya. Telur hitik pun ada. Nasi kukus pun ada juga. Ini pucuk ubi, ini jantung pisang, ini kacang terbesar, ulam raja ada, petai timun. Pendek kata wow. Nak ayam ni ke layan diri ini antara lauk pauk yang kami ambil. Ulam mesti ada. Cukuplah tu. Berapa banyak nak melantak Ulam wajib ada ulam. Dalam banyak-banyak ulam ni potai. Memang produk mesti ada potai. Potai lawan dia ni sambal belacan. Mau lagi kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa makan tu. Cekomen sikit macam no rasanya. Sedap je. Dapur berasap. Ini waktu operasinya. Nak khabar, restoran ni berdekatan dengan runway airport Subang. Sambil menteka darah tu, bolehlah tengok kapal terbang turun naik. Nampak tu? Kalau nak dapat suasana yang begini, amohlah kita ke restoran berasap Subang. Nampak tu? Cak Cibor pun ada. Cak Cibor pula helikopter.